Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada wartawan kegemaran anda semua di TV. Jadi hari ini kita dikembangkan untuk melakukan satu program yang itu program berhentak desa. Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Sebelah saya ada seorang wakil SMP Syekh Ahmad. Jadi, adik boleh ada perkenalkan diri adik? Hai, nama saya Putrina Akila daripada Sekolah SMK Seramas. Okey. Saya nampak adik terus semangat hari ni. Okey. Adik join tak Merhata Desa? Mestilah join. Okey. Adik ada target apa tak untuk tahun ni? Saya target nombor 1. Oh ya. Okey, semangat. Okey. Saya nak tanya beberapa soalan lah, boleh tak? Boleh. Okey. Apa preparation adik untuk Merhata Desa tahun ni? Saya menjaga emosi saya. Lepas tu saya membuat latihan ringan dan pastikan tidur yang cukup dan minum secukupnya. Okey. Saya suka dengan preparation yang adik buat. Okey, jadi saya nak tanya last question. Okey, apa tu? Okey. Apa harapan adik untuk Merhata Desa tahun ni? Harapan saya untuk ingin mendapatkan nombor 1 dekat P1. Okey, saya suka. Okey, jadi kembali lagi kita di stesen TV PSS SMK Syekh Ahmad. Jadi mari kita interview dua orang pemenang di SMK Syekh Ahmad untuk menghantar stesen L1. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Saya nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh? Okey. Sebelum tu saya nak anda berdua perkenalkan diri. Okay, saya Muhammad Zaid Fayyad bin Muhammad Suaibi. Okay. Saya Muhammad Akil Dennis bin Muhammad Saleh. Okey. Apa perasaan encik berdua bila dapat kategori L1 ni dan memenangi peringkat menghantar stesen? Bagi saya biasa. Biasa je lah. Okey, Saya nampak. pun biasa lah sebab nombor 1, nombor 2 pun tengok macam tak boleh lawan, so tong biasa lah. Tapi janji dapat medal. Okey, saya faham lah. Tapi bermakna usaha anda mencapai lah juga hasilnya kan? Okey, Betul. jadi saya rasa itu sahaja soalannya. Terima kasih. Memandangkan korang berdua adalah pemenang untuk menghantar stesen. Jadi boleh saya tahu nombor berapa dan juga apa perasaan anda hari ini? Alhamdulillah tahun ni turun sebab S1 kan. Tapi dapat naik menjuan okey lah kan. Okey lah juga. Saya berasa bangga mendapat tempat 14. Okey, apa? Boleh. Perasaan saya gembira lah. Gembira? Syukur. Orang kata rezeki Allah bagi. Semuanya bersyukur kerana Allah yang bagi. Ada hikmah di sebaliknya. Jadi sekian, terima kasih. Bersama lagi kita di Syekh Ahmad. Okey, hari ini saya bersama lagi kita berorak. Bukan ni lah. Menghantar stesen tahun 2026. Jadi mari kita tengok siapa yang